Untuk video ini, saya akan menerangkan yang pertama adalah berkenaan dengan peranan reka bentuk multimedia. Manusia dalam era digital pada hari ini dikelilingi oleh pelbagai bentuk maklumat visual dan interaktif, daripada media sosial, laman web, aplikasi mudah alih sehinggalah kepada bahan pembelajaran digital. Semuanya melibatkan reka bentuk multimedia ataupun dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai multimedia design. Reka bentuk multimedia merupakan proses menggabungkan beberapa elemen seperti teks, grafik, audio, video dan animasi bagi menyampaikan maklumat dengan lebih menarik dan berkesan. Ia bukan sekadar visual tetapi berfungsi untuk memudahkan pemahaman pengguna sendiri. Dalam dunia digital, reka bentuk multimedia memainkan peranan penting. Peranan utamanya adalah sebagai medium komunikasi. Sebagai contoh, infografik dapat membantu untuk memahami maklumat dengan lebih cepat. Video pula memudahkan penerangan sesuatu konsep yang kompleks. Manakala reka bentuk interaktif meningkatkan pengalaman pengguna. Dalam bidang pendidikan pula, reka bentuk multimedia digunakan untuk menghasilkan bahan bantu mengajar seperti video pembelajaran, nota interaktif dan sebagainya. Ia dapat meningkatkan minat pelajar dan membantu aktiviti pembelajaran dan pemudah cara menjadi lebih menarik dan praktikal, terutamanya dalam bidang teknikal. Reka bentuk multimedia juga digunakan untuk pemasaran digital, penjenamaan dan pengiklanan dalam bidang perniagaan. Ia diyakini dapat menarik perhatian pelanggan dalam masa yang singkat. Secara keseluruhannya, reka bentuk multimedia amat penting dalam pendigitalan hari ini. Hasil kreativiti dan teknologi dapat menyampaikan maklumat dengan berkesan, menarik dan bermakna. Yang pertama, selepas pelajar membersihkan permukaan atas benda kerja, pelajar akan menghasilkan Okey, dalam video ini saya akan memberi sedikit penerangan mengenai penggunaan video dalam bidang pendidikan. Video merupakan satu bentuk media digital melibatkan gabungan elemen seperti pergerakan atau imej bergerak, visual dan audio dalam satu medium. Bidang pendidikan hari ini telah mengalami banyak perubahan terutama sekali dalam teknologi digital. Salah satunya adalah penggunaan video pembelajaran yang memainkan peranan yang sangat penting. Penggunaan video mampu menyampaikan maklumat dengan lebih jelas, menarik dan mudah difahami oleh pelajar. Melalui video, guru boleh menerangkan konsep yang sukar dengan bantuan visual, animasi dan demonstrasi sebenar. Ini amat berkesan dalam subjek teknikal dan kemahiran yang mana pelajar dapat melihat proses kerja secara langsung. Selain itu, video dapat meningkatkan minat dan tumpuan pelajar. Gabungan imej bergerak, suara dan grafik menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan tidak membosankan jika dibandingkan dengan kaedah pengajaran secara tradisional. Video membolehkan pembelajaran dapat dilaksanakan secara fleksibel. Pelajar dapat menonton semula video pembelajaran pada bila-bila masa. Dalam konteks pendidikan digital, penggunaan video boleh digunakan dalam pembelajaran atas talian, penilaian dan lain-lain kaedah pembelajaran. Ini menjadikan proses pembelajaran dan memudah cara menjadi lebih berkesan dan selaras dengan keperluan abad ke-21. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa penggunaan video dalam pendidikan dapat membantu meningkatkan minat, kefahaman dan keberkesanan aktiviti pembelajaran dan pemudah cara secara keseluruhannya.